Jenazah pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Nik Amni Nadiah Nik Nur Zabir 21 tahun yang maut dalam kemalangan membabitkan sebuah bas dengan sebuah produk Alza di Jalan Raya Timur Barat JRTB di Tasik Banding Gerik pada Isnin selamat dikebumikan di Tanah Kuburan Islam Kampung Raja Besut awal pagi Selasa. Terdahulu jenazah anak bongsu daripada 3 beradik tiba di pekarangan Masjid Hadari bersama 12 van jenazah dari Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh pada jam 3 pagi. Sebanyak 4 bas yang membawa 160 pelajar universiti turut mengiringi konvoi van jenazah berkenaan sebagai penghormatan terakhir. Solat jenazah 13 mangsa kemalangan itu diimamkan Esko Penerangan Dakwah dan Pemerkasaan Syariah Terengganu, Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi. Seramai lebih 3,000 jemaah terdiri daripada keluarga, sanak saudara, rakan taulan dan penduduk sekitar menyertai solat jenazah itu. Selesai disembahyangkan, jenazah kemudiannya dibawa terus ke tanah kuburan untuk dikebumikan. Turut mengiringi pengebumian jenazah wakil dari UPSI, Pensyarah Fakulti Sains Kemanusiaan Muhammad Nazir Ibrahim. Muhammad Nazir berkata pemergian Nik Amni sangat dirasai warga UPSI berikutan arwah sangat dikenali di kalangan warga UPSI.